Nok yang pertama zakat ni'am. Zakat biji-bijian. Atau zakat binatang ternak. Dah wajiblah ini zakat. Dan lainnya zakat kecuali dia ada huruf merdeka lagi yang Islam. Dan hanya isyaratkan akan balik. Tetapi wajib ia pada harta sabi dan harta majnun. Ini syarat iman yang wajib. Ianya zakat di atas nyaman. Adapun syarat mal, zakat mal, zakat harta, maka jumlah syaratnya itu 5. Yang pertama bahwa ianya malnya itu ni'am saimah, yang bakiyah, yang kekaya akan dituntun nisab sempurna, mamluk alal kamal. Syarat baru wajib terbit zakat binatang ternak. Yang pertama binatang ternaknya di merabe geroi BPH kong pun. Menyatanya dia tak kurung tak kong pun tapi kan karena lebih biaya. Karena wajib terbit zakat maklufah pun. Kong pun 3 go ya nanti ya. Yang tapi PH kong pun. Yang hana wajib zakat. Jadi yang wajib zakat yang tak boleh langgli nah. Baju kuroi hana lebih biaya dia. Juk ke zakat. Tak Allah Taala pudip tu bang. Ata nai umpun mandu ada Allah. Ada je dah Allah si. Mam si hana hai dia. Bakiyah haulan alian kamengyan roh siton nisab yang sempurna. 40 boh kameng, miulumo leh 40 boh. Sampai dari awal tahun sampai akhir tahun 50 boh hana kurung-kurungnya baru wajib zakat. Punya terus bak akhir tahun ka mati sabo hana wajib zakat. Jadi dah dum yang berok kai ke. Tak boleh sabo. Pengambil wajib je zakat yang dosa hanja ke. Ngai urina. Tak boleh mengambil wajib zakat pakai-pakai. Hanja tetap wajib zakat. Bermula syarat yang pertama pada keadaannya itu ni'am. Maka hana jenis zakat kecuali pada ibil, bakar dan ghanam. Adapun khailu wal bighal. Jadi zakat yang pertama ini kan bermilik katanya milik alal kamal, milik yang sempurna. Jadi kambing tanya maju sampai si ton. Mina milik lah. Dan betul nisab 20 boh lumo. Masa lumo 20 kurang boh. 6 bulan baru itu karena 20 boh. Yang betul si ton ke untuk kira. Mulai awal 20, mulai awal 20 sampai benar si ton. Wa ammal khailu wal bighal, adapun bermula kuda dan keledai,
Wal hamir bugalnya keledai campuran. Bugalnya keledai tapi campuran daripada kelidai ngan kuda. Ipekawin kelidai ngan kuda itu biagal. Hamir kelidai. Dan peranakan lam daripada antara dhabba dan ghanam, daripada kijang dan kameng. Yang peranakan yang model-model lagian kuda la zakata fiha. Ana wajib zakat padanya. As-sani as-saumu. Pendapat sani pendapat sani. Bermula syarat yang kedua, binatangnya binatang som. Somnya berarti saimah, yang merabi kero itu. Nah, padang rumput. Be atagop. Be naliung gop. Be bak kaya gop. Merabi kero api atagop. Beli lembu ni. Maka hana jenis takut pada maklufah. Wa idza usmiyat wa idza usimat fi waqtin wa ulifat fi waqtin fadhaharat bidzalika mu'natuha fala zakata fiha. Dan apabila dimerabikan akan ni'am pada sabab wataya dan dibimpunkan pada sebab wate. Nah, wate-wate yang payah biumpun ke rawate. Nah, wate-wate yang imrabe ke rawai. Yang punya dua macam lagi kan. Mana punya jelas. Punya dua macam lagi kan. Fadhaharat. Maka zahir dengan demikian oleh mu'nah. Muribrat tunggu. Le ongkos yang payah tak pedubit. Yang punya kali ongkos yang payah tak pedubit. Fala zakata fiha, maka hana jenis dah zakat. Mamnya koh bio dah koh ga, sabompang. Lumo tertobo sabompang dah koh. Nena kira. Yang kenya nyebut yang rungkuan, tam doa berji tam doa ji ya Allah Nabi lumolong betul je ke. Bet tak betul bet taya minta cara bet nak je ke nah. Nyan mentang but yang kampung ni ho dah pedang ya kadang lam gli. Kan? Nana mi melimau tajuk lemo yo. Ngomong boh tepo nah. Mulai cho lumo rồi nè. Bisnis ni dungku lagi. Kan ibadah bisnis ngai ibadah. Najarau dewi. Berapa lumo karo main idea merno. Dibanjara belara lumo. Nabat. Iron mangan matai no. Jadi hui juru kampung yang duri no kan, tim ja kan, yang kampung no, yang kawaro no kampung, yang tim ja le tiga. Makanya ini idenya gubernur baik minta peng, perno cara ini, dan wo tinggal heron karena cara bebo ide haji, so yang na puen pada perno, yang pokok perno ber ile, beji pokok. Le bawa lemo ngan bai cuma le yang beti. Le boy dia dia tahu tengok. Ke lemo je. Je ke lemo. Be bele cuma le je 9 merno biu-biu sapu. Man tabahara fi ilmin yahtadu ilaihi jami'ul ulum. So yang mula-ula dengan tabu-tabu ilmu Allah kelumah jalan.
Dia dah belajar ini fikih dah mendalam-dalam dah pelaut-laut dengan fikih. Nyandra ilmu-ilmu lain betul oleh Allah. Jadi kekalan le, memang nada pumpun. Hana mengkira berabi gaya pumpun. Hana sebanding gaya pumpun kerau ya. Mami atau tingkat pumpun kerau le belian. Pai habi pumpun le neo terus 2 bulan. Mari enggak ada hongkosnya hana wajib tekan. Yang geleh hol betul thon no. Yang geleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alaihi haulu. Nana jenis zakat pada sabah-sabah harta sehingga sampai di atasnya harta oleh thon. Makanya hana wajib zakat pegawai negeri. Karena per bulan je gaji. Ini baru wajib zakatnya per tahun. Karena mali pemerintah kai tetapkan adanya kagak kai kun zakat kagak. Ai kopeng buat pegawai buat zakat ni kopeng buat pegawai gasin-gasinnya nu pegawai kalau gasin kai no kan nanti pe. Hai rumah bak bank motor bak bank kredit mendung rumah kredit le pegawai lagi ana pejabat pi kredit temati ana punah jadi sampean kai kun zakat hai ana kun zakat karena zakatnya ni syarikat betul thonnya tibilian 3 ekor hajuli tibilian ekor lilam tibilian ni cho gaji ko pemerintah karena keinginan ni budget cara ke pegawai kagak yang minta tunggu dengan cara la zakata hatta yahula alaihil haulu. Hadisnya walaupun hadis hasan masalah hadisnya enggak betul dipersoalkan adanya sanadi hasan. Dan disisnakan daripada ini akan ditasmal akan anu-anu daripada harta ceh anu ditanya ceh anu fa innahu yang sahibu alaihi hukmul mal maka buat semua anu yang lahir itu insihab diaturnya oleh hukum harta diaturnya oleh hukum harta. Jadi
Nah, anak yang lahir royong tengok kat roton yang hitung dia anaknya. Kita tanya nak takut minta ke tanya. Yang tapi syarat ni kata yang kan mandu binatang betul ditun ke. Waktu dia nak kameng pelabo. Adapun 70 kurang bo. 70 kurang bo sebenarnya yang wajib dekat sabo. En 80 bo Tiba-tiba urangnya kalahi sabo terus kapai 80. Lai baru tiuro mui kamenya. Tetap wajib debit 2 boh je. Jaga. Yang nak berah. Jadi binatang yang itu anaknya yaitu geinsihab hukum dia terasal untuk thon jinya nak kira thon lahir ji betul ji baru dapat jaga tengok dia kata ji thon kan harta dasar tapi catatannya betul nisab le betul pun kami leple bo untuk ba ujung thon tu okang kami lumo leple bo ba ujung thon tu kamu tamah lah nama terunta menanti unta kan 5 boh je tak ke 5 boh 10 boh nauta tu kurang boh ba ujung thon kai tu hana ta boh terus ka 10 boh ka wajib lebih tak ke 2 macam iaitu binti macam 2 boh kambing 2 boh syah yang unta sebab baru wajib lebih unta wa 5 boh unta ya 5 ta boh kambing 15 10 2 boh kambing 15 le boh kambing 25 baru untuk lebih sabah jadi anak yang lahirnya ikut thon ma bahasa dah insihab ikut thon ma tapi dengan catatan berkana nisab dua ya tanya kana nisab awai thon artinya na lumo le plobo yang kentu nisab yang le plobo yang baik kurung-kurung yang nak kurung mentang sabah ka kira thon lain lep lobohnya baik kurung-kurung tu kudi itu hana untuk cukup jai lebih lep loboh lah itu yang tetap lep lohnya waktu kata thon ma tetap wajib duit jaga jadi thon anak ge ikut ba thon ma yang sihabnya iu apa maka buat sungguh anak harta itu dia artinya oleh hukum mal lah. Dan wajib zakat padanya karena bagi thon asal lah. Wajib zakat je bagi thon asal kalian. Dan kapan-kapan dipublio akan harta bak pertengahan thon atau dihibah ya kata publio harta atau kata hibah kun lain kapun thonnya bermula yang kepet baru wajib bertubiat zakat kamal milik sempurna milik danyo sempurna dasaruh maka wajiblah zakat pada masyiah yang marhunah masyiah yang dipeduk keborokkan akan dianya masyiah karena bahasanya itu allazi yang hajara ala nafsi yang diajarkan padanya na lumo lep lobo kata peduk keborok tak boleh motor inova tapo yang je keborok lumo ino kana surat kah peduk borok lumo yang tahu je zakat dia kata thon tu. Wala tajibu fi dhalli. Ana wajib zakat na lumo ka kada lep loboh lumo ni ka hala mole je. Kai ja ugle ke di. Ana depan tak le. Nya na wajib zakat. Maksud kai cuah. Kai cuai pencuri lep loboh. Kai poi motor Honda. Kecuali apabila kembali dengan sekalian
dengan sekalian tambahan-tambahannya. Maka wajib zakat barang yang kau likut di ketika kembali. Mia kaiwa pasal wajib zakat. Semua yang kau ada lep lubo, katro tu kaiwa pasal. Ni wajib duit zakat ju royan ju wajib. Lumo lep lubo kai cuy pencuri. Ha? Katro kasih cuy pencuri. Ni wajib duit zakat. Dan jikalau di atasnya seseorang utang yang diperhabis harta, maka hana jenis zakat di atasnya man. Karena maksudnya hana ia itu kaya dengannya apabila bermula kaya itu barang yang lebih ya daripada hajat. Tengok saja utang tu. Yang tak nak kuat bapak yo. Terkedina di atasnya seseorang utang yang diperhabis harta. Teta jumlah utang dengan harta le utang. Ha? Le utang. Di dalam kaul kadiman, kitab Imam Ghazali ini kadang-kadang menentang fikih. Tengok mengenai hukum fikih itu yang tamuman bahawa hukum fikih. Ini tidak urung kan cukup jai kau utang. Lumo lep lumo. Yang kublo lumo bayi utang hansip. Yang pendapat Imam Ghazali hanya wajib duit zakat. Tapi pendapat yang kuat wajib duit zakat. Selama nak bayar hutang lah, jadi ya bayar hutang ju. Tu kalau terus zakat ya bayar. Ya bayar hutang ju le. Urung mukat nang yanti no. Urung mukat. Kemukat di kedai barang gop mandung kemutang. Kemukat terus trotun. Yang perusahaan bang kejadian di rumah ni. Trotun. Nah, memang nah barang 1 miliar lam gede. Tapi 1 miliar utang mendung. Kang muka dago, yang muka dago, gop yang wajib zakat kan? Nyo gemutang. Yang wajib duit zakat. Gama pergi hana laba rugo lam. Ate pertama barai go 1 miliar ditinggal. Ini tinggal pen 1 miliar. Karugo badai ada rugo wajib duit zakat. Karena yang mentang harta ada yang. Ha? Orang yang bayu hutang mendung Mutino dali. Tulak tu tinggal tem hurawa. Tulak batuk tinggal gerhem. Tulak tu tinggal tem. Tung raya ji tem ubun. Habis batuk tinggal gerhem. Habisnya. Yang ini pendapat muka tadi benar yang kalau tak utang ana wajib duit zakat. Pi bahwa qaulul kadim, pendapat kadim Syafi'i yang amai ke li Abu Sur Hanafi barang saneh la wajib apabila mutang li muflih 200 dirham la zakatnya 2 buah qaul. Nawawi la radah tang yang kasebut dia tu lain bagian ahwal wa hana lazim kamal hana zakat padanya.
Adapun bermula unta, putra kah, enak kah? Yang kelima, sempurna nisab. Butuh nisab baru wajib zakat. Adapun unta, maka hanya sesuatu pada unta sehingga butuh 5 buah. Tengok nak pelihara 5 buah unta, wajib zakat. Sabit padanya unta itu sabuh jaza'ah daripada tanin dan melajatah lati yang naya pada tahun yang kedua. Putubi zakat tunggu kameng yang mutitun. Yang yang murah tak berada unta. Zakat kameng. Atau saniyah ma'adhin, yaitu kameng yang naya itu umum dalam kaitan menglehun dia 2 thun genap, yang 2 thun genap. Pada 10 buah unta wajib tubi 2 buah syah, 19 buah unta 5 buah syah, 20 put 20 buah unta put buah syah, 25 buah unta baru tubi unta. Unta yang bintu makhad, unta bintu makhadnya, yaitu unta inang yang memuji kaitan menghun yang kedua. Jika genap titun juga kita kaitan menghun yang kedua. Maka jika hana baginya barang yang baginya hana pada hartanya bintu makhad, maka jib tubi ibnu labun. Unta yang 25 buah musabah tak bintu makhad. Musabah tan unta inang yang umur titun. Kakak putubit unta agam yang umur 2 tahun. Ibnu labunnya unta agam yang umur 2 tahun. Kaitan menggeleh tapi hana genap leh tahun lau. Yang kan ibnu labun. Agam je. Mahinang tu bang agam. Yang unta. Unta mahinang kan? Agam murung. Tu mahai. Mahinang. Orang agam payah beliau rina. Wa huwa allazi fi sanati salisah. Dan bermula dianya Ibnu Labun itu allazi yang dalam tahun yang geleh. Yukhadu diambilkan akan dianya Ibnu Labun. Nyancok ju Ibnu Labun yang dalam 25 buah ya. Walau kuasa dia tu beliau lain, dan mesti beliau yang lain. Walau napeng ji ni nak beliau binti makhad. Dan sabit pada unta 26 buah. Nyan wajib putubit bintu labun atau ibnatu labun. Unta inang yang umur 2 tahun genap. Kaitan tahun yang ke. Apabila sampai unta 46 buah, maka payah putubit hiqah. Hiqah lati yang kana umur 4 tahun genap. Kaitan tahun kelima. Apabila jadi unta ni 60 sabah, yang putubit jaza'ah. Letakna ni unta ya. Bintu makhad, bintu labun, hikah, jaza'ah. Yang binti makhad umur 3 tahun. Binti labun umur 2 tahun genap. Hikah umur 5 tahun genap. Jaza'ah umur 5 tahun. Lati pada tahun yang kelima. Lati yang kena dalam tahun yang kelima, tahun genap kan. Maka apabila jadi ia itu 76 buah unta. Ya, kau kaya orang unta 76 buah kan. Lagi nak Avanza 76 buah. Okey tunggu anak saya abang gerik dengan gerau ke. Mana nak unta 76 buah. Baik kau nak belum Nyan payah berdubit 2 buah pintu labun. Apabila unta ino katoi kurung puluh sabah, wajib berdubit 2 buah hik. Apabila unta ino kana sirtuh 20 sa, wajib berdubit 5 buah pintu labun. Apabila unta ino ka sirtuh 50 buah, tetaplah hisab. Pada titiap 50 hikah, pada titiap 20 pintu labun. Yang dah hitung tu. Sirtuh pada tu. Sirtuh 50. Sirtuh 50 menyertai yang raya-raya 50.
Ya. Puak-pulau. Ni puak-pulau mengaji tertur puak-pulau kagak. Yang lagi berarti sabah telefon 50 dah cau. Sabah hekah pada biat. 50 mengatur tertur puak-pulau pada ungga puak-pulau tu. Dua ga puak-pulau kah? Dua ga puak-pulau. Berarti dua ga puak-pulau berarti dua boh binti labun ah. Payah tu biat zakat dua boh binti labun sabah hekah. Itunya hitung juga kira. Pada mohon tu di nak unta 200 boh unta. Punya 200 boh bagi puak-pulau padung 5. Berapa cu benda-benda. Nyo dukun. 5 boh. Berarti 5 boh binti labun. Ya. Monya tak bagi put, dia tak bagi 50 put. Ya. 50 boh put. Berarti dia betul biar hikah put. Put boh yang dia kena unta 200 boh. Sebab cara hitung ji tiap-tiap 50 sabah hikah. Tiap-tiap 40 sabah binti labun. Nah unta 200 boh. Dia nak betul biar hikah berarti padungga 40. Padungga 50. Put kah? Tipe boh hikah. Dia nak betul biar binti labun padungga 50. Padungga 40. 5 ga 40 berarti 5 boh binti labun. Yang tu belajar hitung ni. Jadi cara hitung ji menyakai serta 50 watt. Menyakai serta 50 watt nyan tiap-tiap 50 boh putbi hikah. Tiap-tiap 40 boh putbi binti labun. Yang kali tak putbi hikah nak putbi binti labun le. Ha? Yang merangkadum tegedi je unta. Yang kian tabut kupu te abu unta ya nabi ade munta dan hanan te ro nu kawe ngau rap. Ha? Pupu oleh mana aja dan janja umrah ka tinggal di harap. Dan mungkin nanti kaji ke pengusaha unta harap. Amin dengunai. Ha? Ni me dua ujar upah itu dia thun sabah lah. Dia khori dalam pacak baik. Dia mulai jatuh upah unta pada alumni dia harap. Tu kaji perangkat juga dia apa? Ini cita-cita perayaan nanti ya. Ha? Lagi urut Aceh wan dengan belau tanah di haram. Belau hotel di haram. Ha? Nanti ada yang bau di. Ba berkat apa tu bayi? Ba berkat apa kan tinggal di jatuh bah nanti ji jatuh nong tablang di sawang nanti nya. Ba berkat apa? Oh le pada ajak ro tu kan. Kan tinggal di haram. Ha? Kai jo nyan pun kerja bagus bila ju. Ha? Bibi pun unta le. Nan dah deh belum thun ka? Kana unta ro tabo. Lebih rezeki le Allah nak mentam doa-doa tapi kali penuh le biar je mun dia ini manfaat. Kium doa betul jaga ka terus jaga. Ha? Ka tak badi pi. Orang Tawang, pengusaha unta terbesar. Anda fikir ke? Nanti dia, alumni mudi no, na yang di Australia. Mana? Australia, nunggu kali dinya ku. Anak-anak ini minum. Alumni mudi. Di Australia ni kan. Kau syekh bahasa Inggeris juk syekh jina. Ha? Ya, kau buka tempat pengajian dalam di YouTube dalam di Australia ini. Nah, alumni mudi yang di Australia yang tukang parkir di Jakarta. Baru berkah apa kan? Baru berkah apa? Australia. Oh, tiga kena Khalidin Yaakob nan. Nah, alumni mudi. Nah, dia nanti ada yang udipnya nanti horor tu. Anda fikir ni, ulubu ada sawang, upu tu unta. Dia dah perarah udip rino. Nanti, udip unta lumu kan? Sehingga kaji ketoke lumu.
Pi tu ke boleh heboh dua apa ruko dia berat. Dia berat tu ke lemo je. Pengusaha lemo dia. Berat sebut kalau ada support dengan video-video pada lemo lu. Catat mentang. Kirim juga gede. Kirim pun kirim gede. Pengusaha. Berat sebut. Jadi kau pandai peng ke dengku. Itu pun nak lemo tu melep lebo. Tahu orang tajuk lemo. Ya berkat apa nanti dia. Nanti ada dia ke pengusaha sukses gara-gara belajar ilmu agama berkat. Terukan dah fikir puan le ya alumni mudi orang ada. Nanti ada. Kerja ke pengusaha di Jakarta nak pengusaha tekstil. Cok barang luar negara ni. Alumni mudi tekstil. Nah yang tukang pengut pejabat. Nasi pencuri berdiri. Pengutkan cuma-cuma nak, cuma-cuma kan. Pengut pejabat kan. Pejabat waktu ini bukan punya tak pegut je ya cik. Minta peng tu. Nanti ada yang mengurut idea ini. Kerana idea pencuri je mengkau. Saya penggau kali rabah. Saya penggau karabah. Yang ada terus kampung je pencuri itu je. Walaupun bopti biar nak jauh. Tengah nak biar kali kada bopti. Tengah nak biar kali kada bau. Yang kenyan tengah raya orang tengah raya lah pencuri ke ni. Dia pun dia. Nak beda-beda je. Kaya hanya biasa buat bro kan. Dia hanya ada hawa ada gobe. Na penggoi pudua serbe je pamnai ke dia. Ya, pulau melelu. Hanya ke buku. Ji ino tengok percaya ke. Hoi yang tajak tengok pulau dia tunggu. Bak suat iyo dua. Kata cuai no panina teman. Bio dah cok kagak ada kepercayaan. Le macam sesuatu yang hai tak tarik li. Miyakah kagak ada. Tu yang kata tubiannya nak cabut li. Tu yang kata putu. Tu yang dapat tubiannya nak cabut li. Nanti kepercayaan gop yang gaibi ke dayau menyo kata khianat tiga kahanapat dah cabut li. Ngaji cerita yang pulau dia tunggu yang terpercaya. Ipo ju le urang tabaji payah minta orang yang terpercaya orang yang be humata ada dalam penggo nanti bekerja kata yang hana ban kai tu puas singa ada cok penggo singa kai padu mana ada cok 2 juta dengan cok ni hana moja dia pi baik percaya ego singa lebih hemat yang menumpuk sabar. Jadi hanjit inokan hanjit biasa kata go budak tu yang pertama orang kira ya tu yang kedua dunia kan tanya semalai behawat dah kata go puyang na ada apa jauh kaitik je na atau paeh ni je dia pulang dah buka marigo biasa je yang buat buruknya biasa mengefek antara angka Tuhan tengok. Ya nanti orang kira le hidupnya kan sayang raya tu hana kepercayaan kau. Maka tanya tungkunya mengharum betul-betul jaga nyan bagah sampai kau kan kerja ke manager water direktur yang kai minta lah orang yang je tiga tanya percaya kepercayaan orangnya menghai tan. Yang kebana jadi anak opo tak buat je. Ke hantai ke dah beramno. Kadang dia kentut toke undan tu. Pai di harap. Toke harap unda alumni mafak je. Hantai orang ka kenang turban je untuk tetro harap ni. Turban merah tule warah ka ngang ka. Dia tule nak pakai turban. Biar besar dengan buah lo ke. Puan nama. Biar nak fikir ke. Biar nak fikir no ya nama orang no. Buat jualan saya nak orang cik no. Nak sobi peng le tengok. Bismillah je.
ka gede hukuin orang buat terus dia ini dengan doa kan nak ada yang kau je yang usahanya yang kau yang doa ini jalan mertuh bau ini ci dia yang doa ini belah bau mertuh bak mula bela lampu dia doa mertuh bau nanam bluetooth kau mu ni dah pula kau pai habis pula sebelum lahir le ai nau mu ti no bluetooth baru na bau na bluetooth punya pai ada pula dua bluetooth tu kalau lahir biar buka pula bau le nyam yang usaha hai pim yang anua ibadah ibro bandu kono kai ibadah mereka hanai ibadah men kai ibadah ro nya bandu dia kono ibadah ibro bandu wala pui pulai kau makanya begli nak boleh doa keterima ya begli be cocok dah kau be pengen kau be cocok kata kau akhlak bagus ilmu amalkan dunia akhirat nyai doya kau ni orang akhirat tu rapat lam bau rapat lam nyai martoh kali juleh badung rapat lam bau rapat lam yang orang akhirat kan baunya tok yang orang akhirat nya baunya je kemuh ya nak payah jauh kumpang syam je kemuh boh mu bak mu hawa nan kala ni jin kala ke royo hawa ni mah hawa ada ke biar royo kan orang akhirat hawa ni lo yang je kemuh mendu nya bintih dayahnya mu untuk hayo teh hawa lagi belum ada kembali kan hawa dah ai bau je kemuh bau mu dengan orang akhirat boh mu tangke mu ni donya bau bibi mendan kata he tu pulang murah ke buka kai teman ni be cocok dah kau be bahu mata dah kau bahi boh ina belum mana tak biar hawa tu bah nai ke dia dah kau me ada le tak biar tak kau me dia tak tak kau nya lagi tak nyan ju dia tak tak lawi si ju nah hawa nak tak lawi si nak tumpuk le tak nah nak cok lamari yang kelegian dan tak kau nah ya hawa ai dan tumpuk kau bina hanirah nah hawa tu nah yang benar dan harta kau benar mesti kayak ajuk tumpuknya ke dia ke bilik nak cok nak pun ada kau kai dia jumpa nu dia yang kemenan nya tidak ada kau yang kedua rendah yang lebih rendah yang lama man kuning warna yang biar ada kuning biar ada kau ada kuning ada kau yang kecil behawa ada kau bah naik ke dia bah naik ada kau ada got tapi ada mame tapi tagok yang nabi tercok yang nabi be tercok yang me perleu ke dia perleu ke mana ke dia